Assalamualaikum. Yang mana ada bajet 15,000 nak pakai Myvi model lagi best, boleh ambil yang ini bang. Ini Myvi Auto harga jackpot. Bang, barang ni saya nak jual RM15,000 sahaja. Memang cukup murah. Kondisi kereta ni pun masih elok lagi. Enjin tip top, gearbox tip top. Okey, siap ada sport rim lagi. Dalaman interior pun masih bersih dan cantik. Kapet abang tengok bang, kapet dah komplit. Ada 2 airbag, safety dah cukup. Okey, yang ini model gear dekat atas. So seat pun bersih. So door trim pun cantik. Siapa tengok bang? Ini barang saya bagi tahu bumper belakang dah masuk bumper SE lagi. So harga hanya RM15,000 sahaja. Yang ini memang cantik, abang boleh beli sebab tahun dia 2012. Yang ini harga murah. Kalau abang nak harga mahal, boleh ambil yang ini. Ini harga mahal, Myvi Special Edition 2. Yang ini SE2 tapi kereta macam baru, comel, cantik, seksi lagi. So abang tengok yang ini ori bumper SE2 dah komplit, lampu belakang kita dah tukar lampu smoke. Okey, full body kit semua ada. Dalaman interior warna hitam, leather seat, ada masuk Android player, ada 2 airbag. Okey, door trim dah masuk Paso, Toyota Paso. Tayar baru, sport rim ada. Lampu depan pun dah masuk lampu Eagle Eye Smoke yang ada LED bang. So kereta ni bang, ini barang second hand yang kita dah repair. Cat kita buat, lampu depan belakang kita tukar, minyak hitam kita dah servis. Kereta dah buat balik. So harga dia bang, abang tengok jangan pelik Ini 2012, 15,000. Ini 2009, harga 18,000. Kalau abang pilih mana satu? Yang 18K ke? Yang 15K? Okey? So sebelum abang beli ni, so dekat nombor plate pun dah bagi tahu dah. Abang fikir dulu bang. Betul-betul PKK. Betul-betul abang fikir sebelum beli. Abang nak yang 15 ke? Nak yang 18,000. Dua-dua Myvi, dua-dua auto, tahun yang beza. Cuma yang merah ni kereta condition yang handsome sangat. Yang perfect condition. Yang putih pun okey, cuma cat dia tak cantik